Salam terakhir dan salam pada follower. Di belakang Bos Syam yang ada F150 2017 spec. Di belah kanan Bos Syam ni iaitu USA. Di sebelah kiri body kit made in China. Kalau korang nak bajet murah, boleh ambil spek China. Kalau korang ada bajet tinggi sikit, ambil lah spek USA. Tapi kalau bagi pendapat Bos Syam, kalau besar, lagilah aura dia lagi besar. Kalau kecil, boleh je nak aura lebih besar. Kita pandai, nanti Bos Syam tolonglah nak aura dia, adunkan dia macam mana. So bahagian depan ni Bos Syam boleh tunjuk dekat white body depan dia. Ni besar, ni white body dia kecil. Itu nama dia besar dengan kecil. Tengok angle daripada depan. Kalau tengok daripada depan kan, boleh tahu mana yang besar, mana yang kecil. So kadang-kadang korang kat luar sana confuse. Kadang besar, kadang kecil. Sebenarnya Bos Syam ada dua body kit. Semua pilihan di tangan anda. Kita tengok bahagian belakang pula. Ini spek China, ni spek US. So macam mana? Korang nak pilih mana satu? Kalau korang ada bajet rendah, boleh ambil spek China. Kalau korang ada bajet tinggi, bolehlah ambil spek US. So daripada Ford Ranger T6, T7, T8, Raptor 2019 boleh convert ke model 2017 F150 ni. Bukan itu saja, Bos Syam ada 5 design untuk yang Bos Syam cakap ni. Iaitu pertama, T9 Raptor wide body, F150 2019, F150 2024, F150 2025 yang terbaru. Ada spek kecil, ada spek besar. So semua pilihan di tangan anda. Anda ada bajet start daripada 10,000, 15,000, 20,000, 25. Spek dia macam ni, macam ni, macam ni. So jangan takut, Bos Syam ada harga baru borong menanti anda. So datang, kita bincang, kasih sampai jadi. Dan apa-apa pun, aura di tangan Bos Syam. Pancarkan aura bersama Syam Body Kit.